Okey, semuanya. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, semua boleh duduk. Hari ini kita ada apa ni, ada sedikit untuk seni catatan ya, bab 3. Semua dah baca belum? Dah. Ya. Tadi cikgu dengar dia tak baca macam mana? Okey, dah pun ingatkan masa kita terus ni Boleh belajar? Okey. Okey. Okey, segi catatan definisi. Catatan merupakan perbuatan meletak perwarna pigmen terlarut dalam pelarut dan ejen pengikat kepada permukaan seperti kertas, kanvas, dinding. Okey, ini dilakukan oleh pelukis tarikh yang digunakan terutamanya jika ia merupakan kerja yang ini. Manusia telah melukis selama 6 kali, lebih lama berbanding tulisan. Okey, catatan ialah proses menghasilkan seni dengan menggunakan bahan berwarna atau cat yang disapu ke atas sesuatu permukaan yang rata. Okey, boleh faham tak? Catatan ni apa? Proses menghasilkan seni menggunakan bahan berwarna di atas permukaan yang rata. Okey, contoh apa, dekat dinding, dekat kertas, biasanya dekat kanvas. Tahu tak kanvas? Okey. Bagus kanvas tahu? Okey. Okey, aktiviti catatan membolehkan seseorang menyedari serta dapat merakam kesan cahaya pada bentuk, rupa serta susunan yang terdapat pada alam sekitar. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, sejarah perkembangan seni catatan. Okey, perkembangan seni catatan tanah air memperlihatkan kepelbagaian dari segi aspek media dan teknik serta aliran hasil karya pelukis terbatas. Jika seni moden barat berkembang melalui seni arca, fresko dan catatan, pertumbuhan seni lukis di Malaysia pula berkembang melalui penerokaan ke arah karya seni catatan dengan identiti kebangsaan. Okey, karya seni catatan dengan identiti kebangsaan. Tahu tak macam mana? Tak tahu? Okey, karya seni catatan yang menggambarkan identiti kebangsaan. Contohnya dekat Malaysia. Okey, dekat Malaysia kita ada pelbagai budaya budaya masyarakat lagi apa? Kaum, bangsa. Okey. Okey, identiti kebangsaan ni awak tengok berapa gambar cikgu bagi contoh Okey, awak nampak tak gambar tu dia menggambarkan apa? Apa? Hidup apa? Hidup orang zaman dahulu. Betul. Di tepi apa? Di tepi sungai. Okey, cikgu bagi sikit sejarah lah. Okey, apa ni? Zaman dulu. Orang dulu macam mana? Dia menetap dekat mana? Tepi sungai, tepi laut, lagi tepi apa? Tepi apa? Air. Okey, tentulah. Okey, contoh. Okey, awak boleh tengok kat sini. Okey, kita punya seni catatan ni dia menggambar ni. Tengok karya seni catatan menggambarkan identiti kebangsaan. Okey, ni dia menggambarkan masyarakat pada zaman dahulu. Masyarakat Malaysia lah dulu, Melayu, tanah Melayu dulu. Okey. Okey, gambar seterusnya awak nampak tak apa? Gambar apa? 3 orang gadis tengah angkat apa tu? Sayur, bukan sayur. Okey, ni tak, ni 3 orang gadis tengah angkat apa ni? Tembakau rokok. Ni zaman dulu. Ni awak tengok dia menggambarkan identiti kebangsaan lah. Zaman dahulu macam ni kehidupan dia.
Jadi seni catatan Malaysia ni dia menggambarkan identiti kebangsaan kita. Okey. Kita pergi slide seterusnya. Okey, seterusnya contoh jenis seni catatan. Okey, ada berapa jenis? Cikgu bagi kat depan contoh. 4 Okey, pertama apa? Okey, catatan portrait. Awak tahu tak? Catatan portrait ni macam mana? Okey, lukisan wajah manusia. Lagi? Tak, portrait ni dia melibatkan wajah manusia. Portrait ni melibatkan gambaran wajah manusia. Awak tahu tak? Dia catatan lukisan ni, contoh gambar kat sini. Okey, gambar siapa ni? Tak kenal Okey, ni moyang-moyang awak dulu lah. Okey, contoh. Zaman dulu kan kita tak ada kamera kan? Tak ada kamera, tak ada apa lagi. Tak ada handphone. Okey, jadi orang kaya-kaya dulu kalau kita tengok cerita kan zaman dulu. Rumah orang kaya-kaya mesti ada lukisan satu kan? Gambar family. Okey. Dulu dia lukis je dulu kan tak ada ni, tak ada kamera semua. Okey. Yang kedua, catatan apa? Okey, landscape ni macam mana? Okey, pemandangan alam semula jadi. Okey. Apa lagi contohnya? Alam semula jadi apa yang contoh? Bagi contoh. Pantai lagi? Gunung Ganang lagi? Sungai lagi? Sawah padi. Okey, betul, semua betul. Okey, kita tengok gambar cikgu bagi contoh. Ni pemandangan apa? Pemandangan tepi utara. Dia tengah apa? Matahari tengah terbenam. Kita nampak dia bayar-bayar sikit kat sini. Okey. Itu contoh cikgu bagi contoh pemandangan alam semula jadi. Okey, seterusnya catatan abstrak. Okey, dia catatan abstrak ni tidak menggambarkan bentuk sebenar. Lebih kepada warna dan bentuk bebas. Okey, cikgu bagi contoh Awak nampak tak gambar tu? Nampak warna saja macam cat dia dibalik-balik macam tu sapu Okey. Sebab dia tidak menunjukkan bentuk sebenar. Okey. Dia lebih kepada kalau jenis lukisan abstrak ni dia lebih kepada emosi kita. Contohnya awak tengah stres, bersahaja ke stres, awak pun lukislah macam apa? Balik-balik cat tu semua. Pernah tengok tak? Ada artis yang apa dia sebut cat. Pernah tengok? Ya. Jadi bebas, dia abstrak bebas. Okey, macam ni dia punya hasil lukisan dia. Okey, seterusnya catatan apa? Last mural. Okey, mural. Okey, catatan mural ni biasa awak tengok kat mana? Dinding lagi? Lagi. Dinding kan? Dinding bangunan. Okey, betul lah tu. Dinding bangunan, okey. Dinding sekolah. Okey, kita next Okey, teknik seni catatan. Okey, pelajar baca ni ya. Okey, bagus baca Okey, study Okey, kita pergi teknik pertama. Teknik apa? Pointillism. Okey, teknik ini menggunakan teknik secara titik-titik secara berulang-ulang, menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Faham tak macam mana dia buat? Titik-titik. Orang tengok dia punya gambar yang cikgu bagi tu contoh. Okey, ni hasil lukisan menggunakan titik titik-titik. Contoh awak nak buat apa? Nak buat lukisan apa? Pendidikan, Islam, awak guna teknik titik-titik itu orang panggil pointillism. Pointillism. Okey, faham Ingat yang ni masuk quiz nanti. Okey, yang kedua apa? Glazing. Okey, menggunakan cat minyak dengan sapuan berus secara bersahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Okey, awak tengok gambar ni Awak nampak tak? Berkilau tak? Okey, biasa kalau kita guna cat minyak ni, dia akan memberikan efek 3D, seolah-olah benda tu hidup gambaran tu. Kalau kita lukis gambar manusia, mesti kita nampak macam berkilat, nampak macam 3D dia punya efek dia. Okey, seterusnya impasto. Menggunakan cat minyak juga dengan sapuan berus secara bersahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Okey, dia berbeza dengan apa? Glazing tadi. Dia cat minyak juga, tapi dia terus contohnya apa ni digunakan pisau cat tu.
awak terus select dekat color. Dekat apa? Dekat lukisan. Lepas tu contoh dia buat bunga matahari awak tengok. Nampak macam timbul kan? Dia ambil cat tebal macam tu, dia sapu je. Sapu terus jadi macam ni. Okey. Nanti kita buat nanti. Kita buat kalau cukup masa. Okey. Seterusnya teknik apa? Okey, teknik ini menggunakan masking tape. Okey, teknik ini paling mudah sekali. Kalau awak tak ingat memang tak boleh cakap apalah. Teknik ini paling mudah. Awak guna masking tape sahaja. Teknik ini paling apa ni? Kalau awak nak buat contoh dekat rumah ke dekat mana ni, buat sendiri memang senang kan teknik ini. Dalam kelas ni pun boleh buat. Okey, ingat dia menggunakan masking tape untuk memisahkan warna. Agar gaya seni catatan kelihatan emas dan terpotong. Tahu tak macam mana dia buat? Tak tahu. Dia dah pasal tape. Okey, macam tu. Contoh awak nak buat segitiga. Awak nak buat segitiga awak cat. Okey, macam tu. Okey, faham yang ni? Okey, seterusnya ala prima. Okey, teknik ala prima menggunakan cat minyak juga yang diambil secara terus dari tube dan disapukan secara spontan. Okey, yang tadi dia gunakan brush okey, yang ni dia guna sapuan tangan macam disapu je. Awak nampak dia macam lebih kurang dia dak je. Dia teknik dia. Dia menggunakan cat minyak juga. Jadi teknik ni juga dia nampak macam apa seolah-olah benda tu 3D. Okey. Walaupun dia nampak comot sikit. Okey, seterusnya apa? Teknik apa? Skamli. Okey, teknik ini dimulakan menggunakan brush dengan warna yang gelap, lepas tu ditindak dengan warna yang cerah supaya menimbulkan kesan look sinar. Okey. Yang ni pun senang juga nak buat. Faham tak macam mana dia buat? Teknik tindang dia. Okey, mula-mula kita tindang warna biru gelap. Okey, lepas tu kita tindang warna biru dia. Okey. Macam tu je. Teknik dia. Ingat Skamli. Dia menggunakan teknik tindang dia, warna gelap dan cerah. Okey, seterusnya Okey, teknik ni ni bukan teknik ni aliran seni catatan. Okey, yang ni cikgu suruh awak semua nanti study semalam. Okey. Okey, aliran seni catatan ada berapa semua? Baru nak kira. Okey. Yang pertama apa? Okey, nationalism. Okey, yang kedua? Okey, yang ketiga? Keempat? Buddhism. Kelima? Buddhism. Keenam? Ketujuh? Okey, cikgu ada bunyi pelik tadi. Ada bunyi pelik sikit tadi. Okey. Okey, yang terakhir? Okey. Kita masuk aliran seni. Okey, seni. Okey, aliran seni pertama Okey, naturalism. Aliran seni yang menggambarkan sesuatu dalam keadaan yang sebenar dan semula jadi. Okey, faham tak? Apa ni? Keadaan yang sebenar dan semula jadi. Faham? Okey, teknik naturalism ni dia lukisan alam semula jadi. Contohnya apa? Gunung ganam, air terjun. Tu cikgu dah bagi. Sawah padi. Bagus. Okey, cikgu bagi makan lebih sikit kawan. Okey, lagi apa? Selain gunung ganam, sawah padi lagi? Boleh jadi baru. Okey, faham Ingat naturalism semula jadi. Okey. Yang kedua, okey, dah dengar. Okey, realism. Pergerakan seni lukis Perancis 1850 hingga 1875 yang menentang idealism akademik Perancis dengan mengemukakan lukisan realistik. Lukisan realistik Okey, realistik ni juga menggambarkan lukisan lebih kurang apa ni? Gambaran masyarakat juga. Realistik. Okey, realistik. Okey, ni cikgu bagi contoh yang tadi 3 orang gadis dan apa? Mengangkat apa? Mengutip tembakau. Tembakau apa? Tembakau Cina. Okey. Okey, seterusnya impressionism. Okey, style lukisan cat di Perancis pada tahun 1870 yang mengutamakan kesan suasana atmosfera.
Macam mana? Faham tak? Kesan suasana atmosfera. Kita masuk sains sikit kat sini. Okey, impressionism. Okey, dia kita baca sikit Kesan suasana atmosfera berkaitan dengan ruang alam. Contohnya luas, sempit, jauh, dekat, dalam dan cetek. Okey, contoh dia ruang dalam ni macam mana? Dia macam makin jauh makin kecil. Okey, pandai. Bagus. Okey. Okey, tepuk tangan. Okey. Ruangnya apa? Jauh dan mempunyai kedudukan perspektif. Okey, contoh yang ni Okey, nampak tak kapal? Okey, kalau kita tengok dari pada segi perspektif dia macam ni. Nampak dia macam ada bentuk perspektif. Daripada kecil hingga besar macam tu. Besar hingga kecil ni. Okey. Okey, seterusnya kubism. Kubism bukan kubism. Okey. Style separa abstrak. Awal abad ke-20 yang mengutamakan bentuk geometri yang bersatah. Okey, yang bersatah ni sebenarnya dia bebas. Okey, awak tengok lukisan apa ni? Nampak gambar tu? Gambar muka Nampak? Okey, dia bebas lukisan ni. Yang bersatah. Contohnya ni bulat, tiba-tiba yang ni mata ada tajam pula. Okey. Tu jadi bagi lukisan dia contohlah. Dia geometri lah ni, bentuk. Yang ni segitiga, yang ni bulat. Okey, nampak? Ni okey. Macam tu. Okey. Seterusnya termasuk okey, Surrealism. Okey, pergerakan seni di Paris pada tahun 1920-an yang meneroka bahagian minda sepada sedar sebagai sumber kreatif. Macam mana sepada sedar, minda sepada sedar? Mamai dengan mamai dia terus lukis. Macam tu. Okey, dia macam ni lah, dia lebih kepada khayalan. Okey, awak tengok contoh gambar cikgu bagi apa tu? Rusa kepala manusia kan. Kalau secara logik ada tak macam ni? Ada kan? Okey. Cikgu cakap dia sepada sedar, khayalan, halusinasi. Okey. Okey, seterusnya ekspresionism. Okey. Pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah yang menekankan pernyataan emosi. Okey. Ekspresionism. Okey, apa? Emosi kan? Emosi. Awak tengok contoh dia punya lukisan apa tu? Bukan dia apa? Dia nak padu. Terkejut terkejut nampak hantu Okey. Okey contoh dia membabitkan emosi. Okey, seperti terkejut, sedih, lagi apa? Marah, putus cinta. Putus cinta tak Okey, tak. Okey, seterusnya ekspresionism abstrak. Okey, style seni abstrak ini yang bermula di New York pada tahun 1940 yang melibatkan luahan emosi dalam bentuk abstrak. Okey, dia cakap tadi kan, yang ni emosi, dia tunjuk betul-betul emosi, sedih, lukisan dia. Kalau marah, gambar orang marah. Okey, yang ni melibatkan emosi juga. Awak tengok tapi dia ni bersahajalah, luahan daripada hati awak. Contohnya awak tengah marah, awak tengah putus cinta, tiba-tiba awak lukis macam sedih, lukisan sedih, air sungai yang mengalir, yang tengah sedih kan. Okey, yang ni mungkin yang ni tengah happy lah, kala-kala banyak ni. Cikgu rasa dia tengah gembira. Okey, yang terakhir apa? Pop art. Okey, pop art ni macam mana? Lukisan dia macam ni. Berwarna-warni. Contoh lukisan muka adik. Dia ada apa? Ada kejap sini hitam, putih, merah, campur-campur. Macam tu contoh dia. Okey, dia menggunakan unsur lampat iklan atau bidang komersial. Contoh ni, pop art ni. Biasanya masa dia guna untuk bidang ni komersial. Tu gambar contoh gambar siapa? Angelina Jolie kita rasa. Bukan Okey, ya, apa tak tahu. Nanti kita gaduh nanti. Okey, seterusnya tokoh. Tokoh seni catatan tempatan. Okey. Yang pertama, yang dibaca tak? Baca Okey, yang pertama apa? Chuang Qintang. Okey, dilahirkan tahun 1912 di China. Okey, merintis kepada penggunaan teknik batik dalam karya seni dia. Okey, contoh dia catatan figuratif dengan identiti budaya dan masyarakat di Malaysia. Okey.
figuratif budaya identiti masyarakat di Malaysia. Okey, awak nampak tak? Dia punya gambar tu macam mana? Apa dia menggambarkan tu? Identiti masyarakat zaman dahulu juga. Dia menggunakan batik. Tu, dia guna budaya dan masyarakat di Malaysia. Contohnya apa? Orang tengah buat apa tu? Tengah tak nampak. Tengah buat apa tengah bakar-bakar apa? Tengah membakar apa? Bakar rusa tu. Mungkin lah. Tengah buat BBQ ke apa. Okey. Okey, ni tokoh pertama, Chuan Kian Teng. Okey, tokoh yang kedua, Khalil Ibrahim. Okey, dilahirkan tahun 1934 di Kubang Kerian, Kelantan. Okey, sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Sinonim dengan catatan batik juga. Okey, ingat dia ni Khalil Ibrahim juga menggunakan catatan batik juga. Catatan figuratif menunjukkan masyarakat Melayu juga. Awak tengoklah gambar tu. Masyarakat Melayu tengah buat apa? Masyarakat zaman dahulu di tepi laut. Tengah buat apa? Tengah angkat kain. Tengah buat apa? Basuh baju, buat batik je rasa ni. Tengah merah kain. Lepas tu ada yang tarik. Okey, seterusnya Sulaiman Isa. Okey, dilahirkan di Johor Bahru pada tahun 1941. Sampai dengan tema kesenian Islam. Ingat yang ni Islam, Sulaiman Isa. Okey, idea dan olahan mencerminkan unsur seni Islam yang menggambarkan identiti dalam penghasilan karya ini. Okey, contoh, awak tengok gambar tu yang menunjukkan Islam tu macam mana? Dia menggunakan apa? Dia punya seni dia. Media campuran. Ya, media campuran. Okey, apa dia guna? Dia buat hasil seni dia tu dia menggunakan apa? Sejadah. Macam projek KM Arawak tu. Mana sejadah kan? Okey, tenang. Okey, relax. Okey, seterusnya Din Omar. Okey, Din Omar lukisan paling seronok. Okey, tema tradisi dia, tema dia menggunakan tradisi masyarakat Melayu. Media campuran juga. Okey, subjektif kajian dia berkaitan dengan budaya pemakanan masyarakat dan khazanah warisan. Okey. Tengoklah, awak tengok gambar tu, dia letak apa dia? Makanan Contoh apa ni? Nasi lemak. Macam tu lah cara dia. Dia punya seni dia macam tu. Dia punya style seni. Okey. Mesti dia suka makan. Kan? Okey. Okey, seterusnya Ruhaizat Syahri. Okey. Dilahirkan pada tahun 1999 di Kedah. Okey. Dia sering menyalahkan subjek alam dan pemandangan tentang masyarakat juga. Okey, dia pun menggunakan apa? Tema kemasyarakatan juga dalam hasil seni dia. Okey. Subjek utama dia dalam seni karya dia adalah basikal tua dan skuter Vespa menjadi inspirasi subjek pilihan beliau. Okey, awak tengok gambar kat situ. Vespa, orang tua kat belakang. Kalau awak buka Google, awak type Ruhaizat Syahri. Semua dia punya hasil seni membabitkan basikal tua dengan Vespa di sini. Dia mungkin dia ada jiwa apa? Jiwa lama. Jiwa berharga. Okey, yang ni yang apa pelajar tunggu kan? Okey. Okey, tenang dekat tenang semua. Okey, dia sudah sediakan. Wes. Jangan risau semua nama dah ada. Okey. Okey, ready semua? Okey, kita tengok siapa yang kena. Gulfin. Hasmi B. Hasmi. Okey, Hasmi sila bangun. Hasmi B. Nama manja dia ada beli kat belakang Okey. Lepas itu quiz
Okay, buat je hadiah untuk korang semua. Wah. Okay, jangan okay, spin dulu, kita spin dulu. Okay. Ready? Okay, Hasmi baca. Awak keluar ke depan ni jawab ni. Dekat sini. Cepat cepat. Okay, Hasmi cepat. Teknik titik secara berulang ya. Dekat kat depan. Jangan lupa dia awak. ABC you. Teknik apa? Oh, betul. Gambaran dia awak dapat 2. Okey. Okey. Tanya lagi, tak payah spin lagi ya. Kita jump race dulu. Okey. Okey, kita tengok lagi siapa yang kena kan. Pasal sini dulu. Kali ni ambil, kali ambil. Okey, bagi ni. Okey, Mel, nanti dia. Okey, kita spin dulu Mel. Kita tengok projek impian kita ni. Siapa awak kena apa? Okey. Okey, menekankan emosi, menyatakan emosi, okey. Abang kedua-dua, siapa tu? Emosi, awak ingat tak? Okey. Bismillah, bismillah. Oh! Awak baca kan? Okey, bagus. Awak dapat 2 juga. Okey, sama-sama. Okey, calon yang ketiga. Kita tengok siapa yang kena lagi. RM1 tak ada. Okey. Kau tak Jadi. Okey, Luqman tanya. Mana Luqman? Okey, Luqman. Sila hadir ke depan ya. Okey, kita spin dulu. Okey, Luqman. Sila pilih jawapan anda. Mana Luqman? Oh, Luqman, okey. 1940 yang melibatkan emosi dan stres. Apa tu? Laju ya. Okey, 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 okey. Okey. RM2,000 untuk anda. Okey. Okey, kita dah boleh dulu. Okey, cepat kita tengok sampai lama. Aku bet aku sendiri. Adib. Oh, Adib Kin ya. Okey, Adib. Okey, Adib. Bukan kau paksa dia tanya Adib. Okey, Adib, sila jawab. Sudah. Okey, apa kata ni Satan? Mesti kata sikit yang berhilang. Satuan cat tebal. G mai G. Ya ke? Satuan tebal ni. G. Cat tebal. Baik sudah. Masuk. Jadi cepat ni. Aduh, jangan sedih-sedih. Nanti keluar yang main. Okey. Tadi tak berjaya. Kita tak apa. Nanti kita cuba lagi. Okey, Nabila sekarang. Nabila. Okey, Daniel. Siapa Daniel? Mana belajar perempuan tak keluar? Okey. Sudah. Style lukisan cat Perancis menggabungkan suasana atmosfera lagi ini. Tak apa. Okey, mana dia? Jadi Siapa yang bagi tahu ni? Saya. Saya bagi tahu. Okey, bagi dia lagi. Okey, mana ni perempuan ni? belakang ini.
Okey, good. Bajet tu mana? Okey, silakan. Wet. Okey, meja ni. Bajet tu lah. Ini kita aku pakai banyak. Okey, aliran sini. Okey, semula jadi. Semula jadi apa tadi? Okey, sila jawab. Jangan ni nak lagi cakap. Ini sesatkan awak je. Okey, betul. Okey, ada lagi masuk tak? Dia ke dapat? Apa itu? Suai. Okeylah. Tapi gelap. Dia ada Gelap. saya kalau tak belakang ni berapa? Mas Turina. Okey. Sila hadir ke depan. Okey. Okey, ready? Saya putar Okey. Menggunakan cat ni. Sudah apa ni? Apa ni Mas? Impostor. Okey, betul. Anda dapat 2 jokong emas. Okey. Lagi 2 siapa yang bertuah? Nama Mama tak ada Mama. Mama kira ready lah. Rasa soalan susah ni. Alamak. Dia betul. Okey, masih ni Mak. Menggunakan nama sapuan dari tube terus. Gosok mari. Jangan sesak dulu. Oh, Easy ya. ini Mak. Dapat jemput Mak. Gilas. Jauh Mak. Okey. Pasti jawab. Okey. Ada lagi. Tak isi lagi. Okey, ni cikgu
random je. Siapa nak jawab eh. Lagi sekali. Saya. Okey, yang lain pula. Bukan lain, sama je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah raise dulu eh. Kita nak. Raise. Okey, dah raise dah. Oh my god. Sofia. Sofia mudah kan? Okey, Sofia. Okey, Sofia ready. Dia apa ni musim balik dia. Si. Sofia. Okey, Sofia. Ya. Betul. Lagi. Okey, dapat juga. Okey, tanya. Okey, yang mesti aku pilih kan? Boleh tak? Aku pilih je. Okey, siapa nama? Okey, Hanis. Okey, Hanis. Allah senang pula. Allah senang. Habis masa dah habis. Habis dah Hanis. 21 meter lagi. 100 meter ni. Okey. Yeay. Okey. Semua dapat. Okey. Okey, dapat semua eh. Boleh lagi tu saya bosan dah. Boleh lagi. Okey, dah habis dah eh. Dalam bitik lagi. Jauh je Sofia, pergi mana nanti sampai? Dia minum bitik saja, tak ada apa. Ha. Mana Amir? Okey, tak ada Amir. Hadi aku tak ada. Kau boleh jawab soalan ke? Boleh. Boleh eh? Okey. Kita tengok ya. Kau punya kepandaian awak. Okey. Ada Amir. Apa? Tanya bijak. Bijak Amir. Amir duduk kat mana eh? Awak duduk kampung mana bijaknya? Apa bijak tu? Okey, lagi ramai ada orang yang Kalau bijak. Tak boleh ni. Boleh lah lagi. Doping. Patricia eh? Patricia. Faris betul. Tilawat. Rakyat Taman Sri Sulong eh. Okey, jangan mana pecek juga. Demon ya. Mana tu? Sri Sulong ke? Okey. Apa? Dia apa ni? Dia seimbang dah. Okey, awak jawab Faris. Sudah. Glazing eh? Awak sure eh? Sure. Ya, awak duduk mana? Tambah mana? Tambah Sri Sulong. Okey, memang. Okey. Okey, tahniah semua belajar eh. Okey, thank you. Okey, terima kasih awak semua sebab bagi kerjasama dengan cikgu. Okey, semua masuk. Okey.